Okey, selamat bertemu kembali. Kita nak sambung pengertian atau konsep niat dalam berihram atau berniat umrah. Yang ini ialah niat ketika sedang uzur. Uzur haid atau sedang sakit. Ketika sedang uzur, iaitu haid bagi wanita, atau sedang sakit bagi warga emas ke apa ke. Ya? Niat dia sama. Kita kena berniat. Siapa yang masuk Mekah kena berniat. Ihram. Kena memakai ihram dan berniat umrah. Wa ima dia sedang uzur, dia sedang sakit. Sebab niat tidak memerlukan wuduk. Niatnya sama. Saja aku mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sama niatnya. Ya? Okey. Jadi, oleh kerana kita sedang uzur, kita tak bolehlah pergi ke masjid. Tak bolehlah kita pergi mengerjakan tawaf, sa'i dan tahlul seperti rakan-rakan kita yang lain. Kita duduk dalam ihram kita. Jaga segala pantang larang dia. Hanya kita boleh lakukan macam berzikir, cuma tak boleh solat. Ya? Jaga pantang larang ihramnya dan ditakdirkan kita suci. Kita sehat. Tak payah pergi ke mikat yang baru sebab kita masih dalam niat ihram. Boleh terus setelah membersihkan diri, setelah mandi wajib. Jadi, kita masuk ke Masjidil Haram untuk melunaskan tawaf, sa'i dan tahlul kita yang tertangguh itu. Okey? Baik. Ditakdirkan. Lagi sekali. Ditakdirkan ni kehendak Allah, bukan kehendak kita sendiri ya. Ditakdirkan haid kita itu berterusan. Sebab ada wanita yang haidnya lama sampai makan 15 hari, 2 minggu. Sedangkan masa keberadaan kita di bumi Mekah hanya 5 hari. Apa yang harus kita buat? Kalau dulu sebelum ada muzakarah haji yang menetapkan perkara ini, jemaah balik ke Malaysia dengan tangan kosong. Bayar mahal-mahal, tapi Kaabah tak tengok, tak merasa bertawaf, tak dapat menikmati keindahan kesyahduan sa'i. Justru muzakarah haji membolehkan kita taklid ke mazhab Hanafi. Taklid, kita ikut mazhab Hanafi. Ya? Jadi kita ikut. Jadi kita bersihkan diri kita. Kita bersihkan sebersih-bersihnya supaya tidak mengotorkan masjid. Dan kita pun masuk untuk mengerjakan tawaf kita dengan lafaz niatnya. Pada Majah baca balik niat tu. Saja aku bertaklid ke mazhab Hanafi untuk melunaskan rukun-rukun umrahku yang tertunggak dan wajib ke atasku membayar dam seekor kambing tunai kerana Allah Ta'ala. Itu dia. Ya. Jadi kita taklid, kita buat dan kita wajib membayar dam. Per siapa nak bayar dam ni Ustaz? Itu kita bincang kemudian. Ya, dam biasanya mesti dilunaskan di kota Mekah. Tertinggalkan kepada wakil kita di Mekah untuk melunaskannya. Okey? Setakat itu dulu. Kita tak mau sambung panjang-panjang sebab nanti mengelirukan. Sebab
niat umrah ni kena difahami betul-betul. Kalau niat tersalah, niatnya tak sempurna seluruh ibadah itu. Okey, kita jumpa dalam siri berikutnya yang membicarakan tentang niat umrah ini. Ya, insya-Allah.